Aku baru je habiskan RM323 untuk konsert ni. Berbaloi ke tak? Kalau korang tak tahu, Flo yang nyanyi lagu Naruto tu ada datang dekat sini untuk buat world tour anime Shibari dia. Pendek cerita, dia nyanyi lagu anime-anime yang popular dia dan dia buat dekat ZEP KL. Untuk aku, venue dia okey je, tapi tempat duduk dia agak kecil. Tapi dah aku beli tiket paling murah kan pada muka lah. Ini pula dia punya setlist panjang dia nyanyi kat konsert tu. Dan ada salah seorang member diorang iaitu Gods tak dapat datang sebab dia ada operation. Jadi diorang perform sebagai 4 orang. Dan ini sedikit sebanyak daripada konsert tu. Dan sorry kalau suara aku macam ikan tak cukup air. We are fighting pun sama warga fighting. Berbaloi ke tak kau tanya? Untuk aku memang baloi.